Hello, welcome to Hesa America live video again. So hari ni we talk about apa itu good research in life. Good research in life. Today is 7 May kan? Tulis 7 Mei 2025. So pukul 18:01 by King Hesa America. Okay, so what is good research in life? Apa itu pengkajian yang bagus. Pengkajian yang bagus. So kaki kiri, hello, welcome to my live video. Okay, kaki kiri tulis kajian yang betul ialah kajian yang bersih. Hello, selamat datang ke Hesa America live video. Hesa America live video. Okay, so kaki kanan, kajian yang cantik ialah kajian based on neutral law order. Okay, so besar tulis hari ni. Kajian yang kaki kiri, kajian yang betul ialah kajian yang bersih. What is good research in life? Okay, so kaki kanan, kajian yang cantik ialah kajian based on neutral law order. Kajian yang cantik ialah kajian based on neutral law order. Okay, so kaki tengah tarik, kajian yang cantik ialah dengan melalui hati yang suci. Hati yang suci dalam kurungan pure heart revelation. Pure heart revelation. Okay, so hello, selamat datang ke live video. What is good research in life? Okay, so title hari ni my live video is what is good research in life. So kalau nak tengok backdated yang live video, boleh tengok dekat King Hesa America punya YouTube. Okay, alright. Tu semua full video lah, like panjang video panjang. Video pendek-pendek pun ada letak kat situ, tapi I put yang panjang-panjang punya video kan. Alright. So ulangan kalau nak tengok. Garis bawah. Okay, tarik kaki kiri, kajian meliputi perangkaan asas. Dalam kurungan tulis from scratch. Okay, kajian meliputi perangkaan asas dalam kurungan from scratch. Okay, so kaki kanan tulis kajian meliputi empowerment of good pure heart. Okay, kajian meliputi empowerment of good pure heart dalam kurungan good pure revelation. Revelation, wahyu kan. Kaki tengah, wahyu adalah
Revelation. Betul. Revelation from the God itself. Macam tu lah. Wahyu adalah revelation from the God itself. Okay. Bila kita talk about neutral law order, kita tak boleh sebarang-sebarang letak natural law order. Faham tak? Sebelum natural law order, kita kena letak from neutral law foundation. Neutral law foundation maksudnya basic asas neutral kita sendiri, iaitu pure heart. Okay, kalau tak ada pure heart, hello, welcome to my live video. Kalau tak ada pure heart, you tak akan dapat the right empowerment for the research. Okay, kita tulis formulation. Ni ada copyright, tulis by King Has America copyright. Okay, and then next, formulation of neutral base order is empowerment of life power secret. Okay, formulation of neutral base order is empowerment of life power secret. Maksudnya kaki kiri, empower your good thoughts to good skill energy. Empower your good thoughts to good skill energy. In brackets, dalam kurungan, empower life skill matters. Empower life skill matters. Kaki kanan. Hello, welcome to my live video. Okay, ni ajar apa? What is good research in life? Okay, alright. So kalau nak tengok video-video lama, boleh tengok dekat YouTube channel King Has America. Okay, kita sambung. Empower the right order, matter in good behavior. Okay, empower the right order, matter in good behavior. Kaki tengah, good life is actually scaled from good issues, in life. Maksudnya dalam kurungan, high power frequency in life. Okay, tutup kurungan. Okay, tulis nombor 1 bawah. Okay, welcome to my live video. Okay, nombor 1 tulis, empower the right matters in pure form of your heart. Ni macam mana nak jadi professor, macam mana nak jadi good politician for the people, macam mana nak menyertai ataupun macam mana nak menyertai liga-liga raja baru, liga raja-raja baru atau liga-liga raja baru. Liga raja-raja baru. Okay, so you kena ada good research in life in pure form from your pure heart. Okay, so this is tips from me. Siapa nak ikut-ikut, siapa tak ikut,
Siapa tak ikut boleh dipersilakan keluar daripada live video. Sebab I boleh dengar apa yang you cakap kat rumah. Jangan sampai tiba-tiba aku menceceh, maki-maki nama-nama kau kat bawah komen tu. Faham tak? High frequency mentality adalah orang yang hanya ikut cakap Tuhan je. Tak ada komen-komen kau pakai tudung lah, apa. Bila borak dengan bini kau bawa balik kerja, buka tudung lagi bagus apa. Kau nak gaduh laki bini, gaduh jangan tiba-tiba maki Hazel America. Faham tak? Faham pun. Bodoh. High frequency matters. High frequency matters are the power of your mentality. Okay. So, kenapa hari ni menulis kan? Memang ada tulis menulis. Selalu bercakap dulu baru tulis kan? So, hari ni it's all about what is good research in life. Okay. So, we want to talk about good mentality in Malaysia baru. Good mentality in pure form from your pure heart. Okay. So, for generasi baru. Untuk mindset Malaysia baru. Untuk mindset pembikinan Malaysia baru. Ataupun sudah terjadinya Malaysia baru. Tetapi buat apa kalau terjadinya Malaysia baru, hanya ada teknologi baru tapi pemikiran rakyat masih rendah. Pemikiran rakyat masih di bawah tahap yang tak sepatutnya, iaitu macam tak ada otak, betul tak? Macam tak ada akal lah. Jangan ini Malaysia berkembang di persada dunia, boleh kalahkan US, tapi Donald Trump datang Malaysia macam rakyat tak ada akal. Faham tak? Rakyat tak ada otak. Itu nama pening kepala semua Perdana Menteri dekat negara-negara lain. Pasal tak ada otak. Rupanya raja dia je ada otak sebab budak-budak dia bias sebab Islam dah tak ada. Lagi sekali kena pangkang dengan raja baru. Faham tak? Cakap Tuhan tak bagi ilmu lah apa semua, kau nak maki-maki Tuhan. Rupanya sebab Tuhan dah kata Islam tak ada, kau sembahyang buat apa, Islam tu sesat. Faham tak? Sekarang kita nak tutup semua ekonomi kotor. Faham tak? Kat rumah jangan sibuk-sibuk kau komen babi maki kat Hazel America tu. Jangan macam tu. Faham tak? Bila akak tak layan, dia pula yang panas. Sebab dekat YouTube tak keluar pula komen-komen dia macam kat Facebook kan. Kalau kita tengok balik ulangan video, ada keluar komen kan. Ni tak ada kan. Lantak engkau dia kan. Tahu pun. Jadi jangan kata akak tak share ilmu lah apa ke dekut ilmu. Bila dah share maki-maki I pula lah apa semua. Penat tak? I tak penat lah, tapi Tuhan kata sabar subur. Tak sabar tak subur. Tahu pun. Jadi sebab tu I sabar je. I tak baca komen. Faham tak? Kalau tak sabar I baca komen. Okay, so garis. Dapat tak tadi? Catch up. Boleh tengok dekat YouTube nanti. Garis bawah. Low mentality frequency adalah berkaitan. Low mentality frequency adalah berkaitan dengan dosa pemikiran dari hati. Faham? Efek-efek dosa pemikiran dari hati. Maksudnya apa? Macam contoh, maksiat. Maksiat ni apa? Maksiat ni maksudnya engkau suka mengumpat, fitnah orang. Kalau lepak dengan kawan-kawan, lepas merempit, ataupun atas motor, dia lepak, dia pisah rokok, mengumpat. Kawan dia yang nak jadi menteri baru lah. Contohnya, kawan dia dulu ada kedai makan nasi ayam lah apa contoh kan. Kawan dia dapat pula masuk parlimen raja Hazel America kan. Dia kena jadi antara raja-raja yang terpilih sebagai
pegawai security lah apa semua kan. Polis raja lah. Kan, bukan security guard ke apa kan. Ini yang tahap kelas punya lah apa semua. Bukan macam tu dia punya. Dia ada ranking dia kan. So, tapi dia mengumpat pula kawan dia yang dapat tadi masuk Liga Raja Baru tu, dia mengumpat. Kawan dia lah. Contoh yang dapat masuk Liga Raja Baru tu nama dia Limo. Faham tak? Tapi yang mengumpat nama dia Hussein. Contoh dia Hussein tu mengumpat dengan Lina Harun lah apa semua. Faham tak? Dia ngumpat dengan Lina Harun. Dia kata Limo tadi asyik puji Hesa America lah apa ni semua kena senyonyong dengan Hesa America. Jangan fitnah macam tu. Faham tak? Tahu pun. Lina Harun pula terasa sebab dia baru je melanggan khidmat bomoh. Khidmat bomoh sebab nak naik pangkat. Kan? Nak naik pangkat. Hari tu dia bercerita dengan Hussein ni tadi. Dia bercerita dengan Hussein, 2 bulan lepas kan. Nanti bulan depan aku ada exam. Naik pangkat. Pangkat kan. Pangkat ni pegawai kerajaan. Okay. Hussein ni pula kata, good luck lah apa semua. Rupanya, sebelum ambil exam tu dia, ataupun selepas ambil exam atau sebelum. Selepas ambil exam dia jumpa Tuan Tangkal. Orang yang buat penangkal lah. Supaya dapat jadi ADO contohnya kan. Dapat jadi ADO yang dekat daerah ni, daerah tu, dapat daerah besar pula kan, kat Johor Bahru contoh dia. Alah, setakat ADO mua baik, cari penangkal yang boleh naikkan dia ADO JB pula, contoh dia kan. So betul tak? Jadi tak boleh pakai macam tu. Tapi Hussein ni tak tahu. Dia pula pergi kutuk Limo ni kena senyonyong dengan Hesa America. Mentang-mentang Hesa America mata dia daripada hazel brown, sekarang since daripada bulan 12 hujung bulan 12 tu, tengah-tengah mata ni color biru. Lepas tu bulan 1 tu dia tukar hijau. Lepas tu dia biru hijau macam guli yang metalik tu kan. Pernah tengok tak? Lepas tu kat luar ni pula color kuning contoh dia kan. Dulu brown ni sekarang getting yellow, makin kuning. Nak kalau baru lepas tidur kan, jadi kuning. Kenapa tu kan? Dia frekuensi bertukar. Bila frekuensi bertukar, color mata pun bertukar. Dia ada energi dia tu sendiri kan. Nanti kita explain kenapa. Ni semua tengah buat research. Hesa America kenapa mata dia bertukar color apa semua kan. Tapi orang yang pakai senyonyong tadi, dia tak puas hati. Dia pula yang kata Hesa America pakai senyonyong untuk Limo sokong dia contoh dia tadi kan. Jadi betul tak? Jadi Hussein ni pula tukang sampai cerita aja, tapi dia tak tahu. Dia daripada kawan-kawan dia dapat lah kan. Dia kata Limo ni macam kena senyonyong dengan Hesa America, asyik puji Hesa America je contohnya. Yang si Lina Harun ni tadi, dia kan tadi nak naik pangkat, dia dah subscribe Sihir punya ni lah, Tok Bomo punya penangkal kan. Betul tak? Konon-kononnya penangkal aja. Penangkal ni konon halal lah kan. Kita baca-baca ayat Quran lah apa semua lah. Rupanya dia ada jampi dia. Jadi halal tak Lina Harun tu naik partner gaji dia? Walaupun dia semayang, walaupun dia baca Quran tak berhenti ke apa kan. Buka ngaji dekat office ke apa. Tak halal. Faham tak? Tahu pun. So, dia fitnah Limo tu tadi tak? Dia fitnah Limo tu tadi. Tahu tak? Tahu pun. Okay, so itu nama dosa pemikiran dari hati. Okay? Okay. So, lagi satu, kalau jadi artis Melayu, konon bertaubat, pakai tudung lah apa semua, rupanya
ada sakit mental. Macam mana kita boleh tahu? Dia sebab dia terkejar-kejarkan orang punya projek. Dia terkejar-kejarkan orang punya projek. Lepas tu maki-maki orang. Lepas tu maki-maki orang sebab orang kantorkan dia dekat media sosial. Yang artis Melayu ni pakai pelaris, pakai penangkal dan apa cerita sebenarnya kan. Jadi bila dia marah orang yang tak bersalah, dia lagi kena saman sebab dia menyerang orang yang tak bersalah. Faham tak? Faham pun. Lagi satu, low mentality frequency mendatangkan banyak keburukan dalam masyarakat, iaitu tiada pengembangan minda. Tiada pengembangan minda tu sendiri. Kalau kita nak tahu sesebuah daerah, sesebuah keluarga atau sesebuah tempat ekonomi dia berkembang ke tak, kita boleh tengok cara mereka berpolitik di dalam kawasan tu sendiri. Kalau cara mereka berpolitik tu salahlah pengembangan dia punya ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga ni bukan taraf duit, tapi taraf mentality dan juga taraf jarak jauh dia punya business issue tu sendiri. Macam contoh, kalau sekarang you tengok orang-orang kaya yang pakai pelaris, you akan tengok dia akan jatuh tak lama lagi. Maksudnya dia punya ketahanan tu sendiri takkan lama. Mungkin mak bapak dia baru 10-20 tahun je jadi kaya kan. Makin kaya. Tapi bila kita tangkap dia pakai pelaris, bila kita tahu dia pakai pelaris, sebab dia automatically akan aniaya orang yang tak pakai pelaris, orang yang lagi layak dan sebagainya. Faham tak? So yang jatuh, yang naik akan jatuh. Sebab kalau dia menggunakan perkara yang ngelak-ngelak tu sendiri. Benda tu bukan mengelak lagi, benda tu curang di dalam ekonomi rakyat. Faham kan? Okay, hello, welcome to my live video. Alright. Siapa nak bagi diamond, boleh try bagi diamond. Atau boleh komen ajar macam mana nak dapat diamond ke apa, tips-tips kan. Okay, low mentality frequency. Low mentality frequency adalah berkaitan dosa pemikiran dari hati. Itu balasan Tuhan, tahu. Low mentality frequency mendatangkan banyak keburukan dalam masyarakat, iaitu tiada pengembangan minda. Kalau nak tengok macam mana orang low mentality ni, dia sentiasa bercakap pasal projek orang lain, sentiasa kejar projek orang lain, sentiasa tiru projek orang lain, sentiasa fitnah orang lain. Mula-mula dia start fitnah tu lah. Dia start fitnah tak alih-alih kan. Dia nak gosok muka orang ni, gosok muka orang tu. Lepas tu dia nak mulalah fitnah orang tu, pakai ni lah, pakai tu. Tapi bila tanya apa bukti kau dia pakai ni, pakai tu, ceritalah pengalaman apa kan. Ada ke bukti-bukti Hazel America pakai sihir mata jadi biru? Ada ke? Cakap kau tak baik, bomoh tu sendiri mata dah traffic light ke apa, faham tak? Ada tak jumpa bomoh mata traffic light? Colour traffic light lah. Betul tak? Tak pakai contact lens natural lah kan, original. Betul tak? Kalau ada bomoh yang boleh buat macam tu, baik dia dah jadikan pemakai sihir tu mata bomoh tu sendiri dah mula-mula jadi traffic light. Maksudnya merah, hijau, biru kan, contoh kuning. Ini bila Hazel America dapat hadiah daripada Tuhan,
dia mula nak fitnah Has America. Sebab orang yang pakai tudung, yang kuat semayang, rupanya dia tak sedar diri. Sebab dia nampak je semayang Islam pun semua, tapi sakit hati dengan anak orang. Sakit hati dengan anak orang. Jadi macam tu lah cerita dia. Tuhan takkan bagi ganjaran pada orang yang suka aniaya orang. Kena ingat tu. Hati dulu yang bersih. Bukan tak sampai hati. Faham tak? Tak sampai hati tapi memang patut pun tak sampai hati. Betul tak? Tak boleh. Jangan cakap tak sampai hati untuk membalas orang yang buat keburukan tu. Faham tak? Membalas. Bukan balas dendam. Maksudnya, you kena report benda yang keburukan orang tu supaya orang lain tak aniaya. Orang lain tak teraniaya. Kalau you tak report, ataupun kalau you biarkan, memang akan ada orang lain teraniaya. Terutama sekali orang yang dia fitnah. Faham tak? Macam contoh Husin fitnah Limo tadi kan. Jadi Limo tu teraniaya. Lagi satu Has America tu teraniaya. Faham tak? Tahu pun. Okay. So tulis lagi. Low mentality tidak cukup zat Tuhan. Low mentality tidak cukup zat Tuhan. Kaki kiri. Low mentality kerana hati tidak bersih. Dia suka mengelak lah. Dia suka tipu-tipu orang. Dia suka fitnah-fitnah orang. Tipu orang tu fitnah lah maksudnya. Faham tak? Lagi satu, bisnes jangan asal gonjeng ada bisnes. Tak boleh. Faham tak? Lepas tu dia curi sikit lah idea orang tu. Tapi bebalkan pada idea yang makin bebal. So maksudnya adalah tu kesalahan yang dia buat. Itulah nama low mentality. Faham? Low mentality yang tidak diubah bermaksud hati masih tidak bertaubat. Tidak bertaubat. Faham? Tidak bertaubat. Low mentality yang tidak diubah bermaksud hati masih tak bertaubat. Macam contoh kaki tengah. Low mentality frekuensi sangat rendah. Frekuensi mental tu sangat rendah sehingga boleh menjadi sakit mental. Macam contoh, dia tak taubat tadi kan. Lepas tu dia tak ubah-ubah low mentality dia. Akibat dia tidak bertaubat. Jadi sampai boleh jadi sakit mental. Sampai boleh jadi sakit mental kerana kaki kiri. Frekuensi sakit mental ialah berilusi seperti suka menganiaya orang. Suka menganiaya orang. Macam contoh tadi Limo lah. Macam tadi Husin tadi kan. Husin kan tadi borak atas motor dengan Lina Harun tadi. Lina Harun. So dia kan fitnah Has America. Dia fitnah Has America dengan Limo tadi. Dia kata Has America senyonyong si Limo. Senyonyong si Limo sampai Limo tak berhenti-henti sokong si Has America tadi kan. Dia fitnah lah. Betul tak? Sedangkan Tuhan bagi revelation pada Limo tu tadi. Dengan Has America. Bukan Has America tu senyonyong si Limo lah apa macam. Si Limo tu kena
pukau dengan Hazel America kena sihir kan. Faham tak? Faham pun. Lepas tu Hussein ni tak berhenti-berhenti fitnah si Limo kan dengan Hazel America. Sebab kenapa? Dia kena senyonyong dengan Lina Harun, ataupun dia memang suka jenis yang tak ubah-ubah, tak nak percaya pada kuasa Tuhan. Rupanya kita cek-cek dia dengan Lina Harun berkenalan kepada sihir tu sendiri. Betul tak? Rupanya mereka sama-sama pergi penangkal untuk buat bisnes kecil-kecilan pun tak boleh pergi tangkal. Faham tak? Tahu pun. So, jadi betul tak? Jadi memang dia tak boleh nak ubah sebab dah sesat. Tuhan dah memang tutup hati dia daripada bertaubat. Bila Tuhan tutup hati daripada bertaubat, dia jadi sakit mental sebab dia akan sentiasa fitnah orang yang tak pakai sihir ni. Pakai sihir, ilusi lah tu, hidup dalam delusional. Faham pun benda tu adalah low frequency mentality tadi dah jadi mental illness sebab orang yang pakai sihir memang dia dah kategori sebagai sakit mental. Faham? Sakit mental sebab dia merosakkan jiwa tu sendiri. Tuhan takkan bagi wahyu pada orang yang tidak mengikut perintah Tuhan atau mensyirikkan Tuhan. Mensyirikkan Tuhan, khurafat, betul tak? Mensyirikkan Tuhan lah tu. You minta dengan penangkal ke? You minta dengan apa? You minta dengan jin tu, betul tak? You pergi jumpa bomoh, you pergi jumpa ustaz penangkal kan? Ustaz pula jenis yang suka tangkal pakai wahyu jin. Faham tak? Lu ingat lu pakai penangkal, lu semayang, jin tu caw. Tak ada punya. Sebab Tuhan kata inilah keburukan orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. Bila dia dah start pakai penangkal, dia semayang macam mana pun, Tuhan lagi sesatkan dia sebab dah lah dia berlakon semayang. Faham tak? Dia tadi dah subscribe jin punya servis kan. Lepas tu dia pergi semayang Islam lah, solat Islam. Lepas tu buka ngaji apa semua. Tak ada, sebab niat you bukan nak bersihkan penangkal tu, bukan nak taubat. Bila you buka lagi ngaji ke apa, tak akan ada taubat kat situ. Faham tak? Sampai jin pun boleh menari-nari dengar ayat-ayat ngaji dekat radio sebab engkau tadi yang subscribe jin tu tadi. Faham tak? Itu beza dia. Lagi buruk si munafik yang macam ni. Faham tak? Yang bahayanya sekarang. Dia bertopengkan lagi dengan mengaji lah apa, buka kat kedai dia. Rupanya pakai pelaris. Faham tak? Orang macam ni lagi bahaya daripada orang tak semayang. Faham tak? Sekarang betul tak? Ataupun sekarang Tuhan kata last sekarang ikut cakap Tuhan. Tuhan kata dah tak ada solat. Tahu pun kan. So mental illness, hati-hati bila bercakap Syamtin. Okay, pergi follow dia. Dia berhati-hati bila bercakap. Okay, mental illness ialah orang yang suka mensyirikkan Tuhan, seperti yang sedang berlaku ialah agama Islam. Tuhan kata apa? Kaki kiri. Tuhan tanya, ikut cakap Tuhan atau ikut cakap Islam? Cuba Tuhan tanya, ikut cakap Tuhan atau ikut cakap Islam? Cuba tanya. Ikut cakap Tuhan. Kaki kanan, Islam sesat.
menjadikan rakyat padu. Betul Pali? Rakyat selama ni. Dah lah. Masa muda dia guna senyonyong orang lah apa semua untuk main dengan ramai perempuan. Dia senyonyong perempuan tu. Lepas tu ikut pula tablik pergi sana sini kan. Dengan pakai pelaris apa semua. Dia ambil kesempatan untuk main perempuan belakang bini dia, contoh dia. Jadi manalah Islam ni tak sesat. Betul tak? Ini dalam kau jadi setan, kau bertopengkan manusia balik untuk mempersetankan orang. Rupanya orang tu tak ada setan pun. Faham tak? Sembah lagi jin. Okey. So jin ni terjadi bila ada orang seru sihir tu, seru ilmu sihir, mensyirikkan Tuhan. Dia seru sihir tu dan tanah akan bergoncang. So mayat-mayat yang pernah pakai sihir akan keluar. Setan akan makan mayat tu dan menjadi jin. Sebab tu jin boleh menyerupai. Benda-benda ni Tuhan yang bagi tahu I sendiri kan. Sebab I asyik kena aniaya je, Tuhan bagi bantuan. Tuhan hantarkan bantuan. Tahu pun. Hai, selamat datang ke my live video. Thank you for following me. Okay, kalau nak tengok ulangan video boleh buka dekat YouTube channel King Hesse America. Okay, thank you kepada siapa-siapa yang bagi diamond, dan boleh share macam mana nak dapatkan diamond lagi dan sebagainya. Okay, so jangan mensyirikkan Tuhan. And pesanan Hesse America untuk menjadikan hidup ni nampak akhirat sahaja, nampak syurga already, hanya ikut cakap Tuhan. Tuhan kata ikut cakap Tuhan. Ikut cakap Tuhan. Apa-apa ikut cakap Tuhan. Okey? Dan macam mana nak kaji benda yang bagus, ikut cakap Tuhan. Tuhan kata ikut je cakap Tuhan. Faham? Dah ikut cakap Tuhan, Tuhan kata Tuhan buat semua. Bila Tuhan buat semua, serah pada Tuhan lah maksudnya. Faham tak? Bukan asal semayang, asal ngaji. Sebab benda-benda ni dah dibelut oleh pemakai sihir tu sendiri, orang-orang Islam tu sendiri. Jadi macam mana Tuhan nak menyelesaikan perkara-perkara ni adalah Tuhan pesan ikut cakap Tuhan. Ikut cakap Tuhan. Okay? So sampai sini saja hari ni video. Boleh tengok balik ulangan di YouTube. Bye bye. Thank you.